rumpai laut, makan. Rumpai laut. Maksudnya makanan yang datang hasil daripada ni lah, tumbuh-tumbuhan dalam laut. Okey, nombor satu. Nombor dua ialah aloe vera. Jangan lupa. Rupa-rupanya aloe vera mainkan peranan yang penting. Nombor tiga, semua jenis berry. Berry, blackberry, blueberries dan sebagainya. Rupanya berries ni memang terkenal. Nombor empat ialah dark chocolate. Atas pada 80%. Okey, jangan lupa dark chocolate yang pure. Nombor lima ialah semua jenis serat yang menjadikan bakteria kita happy. Semua serat berarti tengok nombor yang seterusnya ialah ada kaitan dengan serat tadi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Semua jenis buah-buahan, semua jenis sayuran mesti ada dia punya serat. Jadi buah-buahan yang rainbow color, multi color, dan sayur-sayuran yang hijau, terutama sekali yang rangup tu, cruciferous vegetable, meningkatkan apa yang panggil stem cell. Jadi yang kita dah heboh dalam 4-5 tahun ni, yang saya dah cerita tentang sekarang green diet ni, rupanya terbaik dia meningkatkan stem cell. Bagus kan untuk melawan penyakit. Seterusnya kita cerita tentang kalau dapatlah ginseng ke lingzi ke sikit-sikit lah, tak payah banyak-banyak. Tapi kita kalau tak cukup duit nak beli tu semua, kita ambil herba cukup. Turmeric, kunyit, halia, contoh-contoh macam tu lah.